Pernah tak kau orang perasan, bila kawan kita minum alkohol sikit je, muka dia terus merah menyala macam udang kena bakar? Pelik kan? Ramai orang alami ni. Kenapa jadi macam tu? Apa rahsia di sebalik fenomena muka merah ni? Jom kita bongkar rahsia biologi badan kita. Rahsianya dalam badan kita. Bila kita minum alkohol, hati kita proses jadi toksik asetaldehid. Normalnya, enzim khas ALDH2 akan buang bahan toksik ni cepat-cepat. Tapi, masalahnya, tak semua orang bernasib baik. Ada yang lahir dengan gen ALDH2 yang tak berfungsi penuh ataupun memang tak ada langsung. Bila enzim ALDH2 ni tak cukup power, asetilaldehid akan terkumpul dalam badan, buat muka merah, pening dan rasa tak selesa. Ini bukan tanda biasa. Kajian saintifik tunjuk, orang kerap muka merah lepas minum ada risiko lebih tinggi untuk masalah kesihatan jangka panjang, termasuk kanser. Jadi, kalau kau orang ada muka merah, itu signal kuat dari badan suruh berhenti, jaga kesihatan diri.